Ya bang? Bos, kereta saya ni dah rasa macam dalam blender lah. Oh. Kenapa lah? Nasib baik abang atas sini. Kalau tak lama-lama nanti jadi mesin urut kereta abang ni. Oh, Habis ya ke? perut bergegar nanti. Perut jangan main lah. Owner datang mengadu, kata enjin bergegar macam blender. Dan kita datang check, kita check dia punya engine mounting lah. So AJ30 ni ada 4 engine mounting, kiri, kanan. Tu bawah tu ada yang bahagian depan dan belakang tu ada lagi satu. Ni lah engine mounting 4 ni. Kalau korang tengok kat sini dah pecah dah. Nampak? Ni dah rosak. Kalau benda ni rosak, menari pocok-pocok lah korang punya enjin. So tengok kat sini, dia punya getah ni dah ada free play. Bila engine mounting ni koyak, jadi enjin korang akan jadi anxiety macam ni. Dah, korang jangan pening kepala ataupun korang jangan jadi anxiety bila benda ni rosak, sebab dia tak makan modal sangat. Jadinya ada 3 benda yang boleh menyebabkan benda ni kita dapat detect rosak. Yang pertama, enjin korang akan gegar semasa idling. Korang akan berjoget-joget kat dalam kereta. Yang kedua, bila korang tekan minyak, bunyi gedegang, enjin korang tak duduk diam dekat dalam bahagian enjin. Yang ketiga, dia digegar macam pijak semut besar. Tu signal lah, signal awal korang punya engine mounting dah start rosak. Kalau mounting korang rosak, korang biar juga. Memang bawa padah. Nombor 1, driveshaft korang boleh jatuh. Rosak driveshaft boot korang. Kalau tak, membawa padah lagi, driveshaft rosak teruk. Kedua, gearbox. Gearbox tu, bila mounting rosak, dia mendap, dia jatuh. Yang ketiga, confirm lah, engine korang boleh jadi macam konsert dandut. Bila lah korang check kereta korang, check engine mounting tu, nanti takut enjin korang jatuh. Enjin jatuh, bukan macam nasi, boleh kutip balik. Oh ya ke bos? Kalau macam tu 4 biji lah saya nak tukar. No, 4 biji. Apa? Kau ingat durian ke? Kalau sebelum ni korang naik mesin blender kan, korang nak rasa bawa naik kereta semula, datang je dekat Toyota CBU Specialist. Jangan lupa follow dengan like video ni.